lebih ke arah kebaikan lah. Maksudnya saya lebih stabil dan sebagainya. Awal-awal diagnosis itu memang agak mencabar. Waktu itu saya memang sangat keliru dengan diri saya, apa yang saya alami. Tambahan pula apabila doktor tu mengatakan saya ada penyakit mental. Waktu tu stigma yang saya letak pada diri saya ialah saya ni orang memang yang dah gagal dalam hidup, akan end up dekat mana-mana Curug KL, bawah jambatan, isap dadah dan sebagainya. Itu bayangan saya pada waktu tu tentang diri saya lah. Sebab stigma masyarakat terhadap penyakit mental ni agak kritikal waktu tu kan. Semua orang fikir macam orang yang ada penyakit mental ni memang tak ada masa depan. Tapi disebabkan rawatan yang berlanjutan melalui perubatan dan juga psikoterapi, saya mula sedar yang bahawa penyakit ni tak memberi apa-apa definisi pun pada hidup saya. Jadi waktu itulah saya mula sedar yang saya ni cuma sakit je. Jadi sakit ni tak menentukan sama ada kita gagal atau berjaya dalam hidup lah. Okey, bila dah anda pergi berjumpa dengan pakar diagnosis, ada tak macam perasaan takut untuk ceritakan, takut untuk luahkan? Sebab nanti ialah orang tak ada ilmu, dia akan panggil orang gila lah, apa semua, yang mungkin akan memburukkan situasi. Ataupun anda simpan kemas rahsia pada waktu itu? Memang saya berahsia. Saya berahsia kepada kawan-kawan saya, terutama pada kawan-kawan yang barulah. Waktu di kolej tu saya ada kawan-kawan sekolej yang duduk serumah sama. Waktu tu memang mereka tahulah tentang kondisi saya dan tahu tentang diagnosis saya. Mereka terus meminggirkan saya lah. Memang mereka berterus terang kata yang mereka takut pada saya disebabkan penyakit saya. Dan waktu tu memang selepas kejadian tu memang saya suka untuk mencari orang lain. Nak dapat kawan lain pun susah lah. Kalau dapat pun memang akan berahsia dengan mereka. Jadi dengan siapa Faris bersahabat untuk membina sosial, jaringan komunikasi semua? Saya memang berahsia. Berahsia sehinggalah pada satu hari itu ada satu NGO yang bernama Minda Kami membuat satu kempen I'm Not Ashamed. So di mana mereka mengumpulkan para pesakit mental yang berani tampil ke hadapan mengatakan mereka ada diagnosis sekian dan mereka tak malu dengan keadaan mereka. Waktu itu saya pun terlibat sekali lah. Saya fahamkan pernah ada situasi di mana di kawasan train anda ada macam lintasan untuk tamatkan riwayat. Apa yang terjadi? Waktu itu memang saya rasa tertekan sangat. Itu awal-awal diagnosis saya lah. Saya dah ambil ubat-ubatan, saya dah pergi psikoterapi tapi tidak menampakkan hasil pada waktu itulah. Saya rasa macam tidak menampakkan hasil disebabkan tekanan perasaan yang terlampau dahsyat. Jadi disebabkan itu ada suara-suara yang mengatakan yang memang saya ni tak ada masa depan, saya dah gagal dalam hidup, saya dah tak ada kejayaan dalam hidup ni. Jadi waktu tu memang saya terasa macam apa gunanya saya hidup lagi kalau misalnya kata dah macam tu keadaannya kan. Jadi waktu tu saya memang berada di stesen LRT, memang memikirkan untuk menamatkan riwayat. Cuma dihentikan oleh suara azan dan juga panggilan daripada seorang sahabat. Masa tu memang ada keinginan lah, memang dah tak boleh tahan masa tu. Saya bagaikan hidup dalam mimpi. Saya macam tak sedar apa yang saya buat, apa yang saya fikirkan, cuma saya rasa macam memang nak terjun saja. Ataupun ada orang yang provokasi, ataupun ada macam suara-suara yang aneh yang suruh buat atau macam mana gitu? Dia tak suruh saya buat, cuma saya yang rasa macam kalau aku dah gagal dekat dunia ni, buat apa aku nak hidup? Macam tu. Tiba-tiba waktu tu masuk azan. Ya, betul. Daripada perasaan yang berkecamuk, yang bergelora, yang mungkin berdepan dengan risiko maut ya, sebab ada ajal paksaan. Jadi macam mana boleh ada tiba-tiba ada satu turning point, suara azan yang menghentikan. Jadi apa yang dibuat untuk tiba-tiba bertenang? Mungkin disebabkan saya boleh faham apa maksud azan tu bila panggilan yang pertama Allahu Akbar. Saya fikirkan macam bukan aku yang kawal hidup aku, bukan aku yang menetapkan takdir aku, bukan aku yang menentukan segala-galanya. Maka aku mesti tahu kenapa Allah bagi aku penyakit ni. Jadi waktu tu saya rasa macam aku patut bagi harapan pada kehidupan ni. Maka selepas itu saya terus berlari ke masjid dan memang mengadu pada Tuhan lah tentang apa yang saya rasa, apa yang saya alami waktu tu. Dan pada waktu tu saya rasa a bit better, tapi tak adalah macam beban tu dialihkan sepenuhnya. Okey, anda dari awal dulu berkongsikan yang anda ni memang berahsia, kemudian banyak bersendiri. Macam mana boleh ambil keputusan untuk berkahwin? Satu hal yang penting, yang besar dalam kehidupan. Sebenarnya saya tak ada apa-apa rancangan untuk berkahwin.